إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Alhamdulillah, muslim muslimat sidang jemaat yang dirahmati sekalian, pertama kali marilah kita sama-sama tingkatkan, tambahkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita pakat takut kepada Allah, pakat buat hak Allah Ta'ala suruh, dan kita pakat tinggal hak Allah Ta'ala larang. Sedang jemaah yang dikasihi sekalian, buat hak Allah Ta'ala suruh kena dengan cara hak Nabi dia buat contoh taruh. Balik tinggal hak kejahatan tak ada kena tiru siapa. Jahat tinggal terus, tak kena buhgia. Balik nak buat benda hak kebaikan, nak buat hak dinamakan ibadat, tak dapat tidak kena tiru hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak Allah Taala hatta mari sebagai contoh pada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu ni umat orang Islam yang beriman, dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang baik bagi kamu. Maknanya kalau kamu orang beriman sungguh, mungkin kena tengok gambar hak Nabi Muhammad tinggal taruh tu sebagai contoh bab yang tuayang tauladan yang baik bagi kamu. Kalau kamu tengok hak Nabi Muhammad tu nampak tak comel, tak molek, tak cukup, maka kamu belum lagi jadi orang beriman hak sebenar. Wahai sedang jemaah yang dirahmati sekalian, di hari learning paling pelik sekali, tugas kita sekarang nak ajak umat, nak ajak masyarakat kelik ke Nabi. Kita nak ajak masyarakat dan mesti kewajipan kita sekarang ambil masyarakat kelik kepada Nabi. Kerana semua kita boleh hukum kata masyarakat kita sedang hancur, lemuk, lebur. Hancur sekarang. Pasal itu tugas kita sekarang bawa masyarakat pergi kepada Nabi. Dan bila kita ajak masyarakat pergi kepada Nabi, inilah dituduh dengan Wahabi. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati sekalian, apa dia Wahabi? Apa kita nak ajak semaya wisupa dengan Nabi? Nabi tak baca usalli, kita semaya jangan baca usalli, tak kena baca usalli. Ini Wahabi. Apa kita lagu ni? Permasalahan di hari learning, musuh hak laba, kita orang rugi. Musuh hak laba, kita orang rugi. Wahai umat Islam semua, wahai orang kampung, wahai orang Kedah, hei tok guru, hei ustaz, khabar kata, cuba kita pakat kata bok haning ya. Pas kita pakat mari bersatu, pakat pergi bercara masyarakat kita dok punuh kena habis lah ni. Muslim-muslimat yang sedang jemaah yang dikasihi sekalian, apa dia Wahabi? Apa dia dikatakan Wahabi? Satu saya nak wayak belum pada nak pergi kepada Muhammad Abdul Wahab. Demo dok kata Wahabi ni maknanya menganyi dan mengeji. Wahabi ni satu kelimah racun, satu kelimah beci. Ingat,
Kelak tanya Tok Guru masing-masing. Apa hukum kita ambil nama Tuhan mai dak buat jadi orang beci? Nama Tuhan 99 salah satu Al-Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Wahhab tu nama Tuhan. Apa hukum kita ambil nama Tuhan, dak buat nganyi mai, dak buat jadi satu racun, timbul perbalahan, timbul kebencian. Ni Wahbi ni jabah. Maknanya ni Allah Ta'ala ni jabah ni. Apa hukum hai Tok Guru? Setiap racun yang dihidang, yang dimenu, yang disedia oleh musuh Allah, tak ada nak molek. Tak ada kebaikan. Baca saya Abdul Halim. Ni Pak Ustaz Halim pelai. Al-Halim nama Allah. Jangan dawak patang pelai main. Kepada sidang jemaat yang dikasihi sekalian. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ar-Rashid At-Taimimi An-Najdi. Nama dia asal. Hak kita duk panggil Wahabi. Tapi banyak mana manusia masyarakat kita pak turut orang panggil Wahabi kata. Kalau pergi semaya jemaah sama sejak, tu Wahabi. Hak tak ada Wahabi, hak tak bangun subuh. Tu bukan Wahabi tu. Wahai umat Islam, wahai saudara jemaat, mari kita perhati. Lahirnya Muhammad Abdul Wahhab di kawasan Najdin, kawasan Riyadh sekarang. Masa Muhammad Abdul Wahhab lahir tu, masa tu negeri Najdin hancur. Orang berzina biasa, mabuk biasa, menyambung biasa, bunuh orang biasa, orang anak dara tua hak payah belaki pergi puja kubur. Orang belaki bini dah tak payah nak boleh anak, pergi puja gotu, puja goning. Lahir sebagaimana hak Nabi lahir dulu. Ulama ada tak masa tu? Ada. Ayah Muhammad sendiri hak nama Abdul Wahhab tu jadi tok qadi nah. Ulama lain ada. Tapi ada banyak ulama malah bosan. Ulama malah bosan. Lah ni ramai. Ulama malah bosan. Seduk berdali biar duduk situ Ulama tak ada memori hidup dia perasaan nak dakwah umat. Kalau ngajar tahun, ngajar fiqh, ngajar tauhid, roh dakwah tak isi kepada umat. Wahai saudara jemaat, dakwah kepada kita terhadap kita umat Nabi SAW adalah wajib. Pasal tu dia kata nak buat sekat dia tak boleh ke? Duk bergaduh apa duk lari orang, tak boleh. Benda tak kena, benda jahat kita kena lari. Kerana ini kewajipan kita. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati sekalian. Muhammad bin Abdul Wahhab, dia mari celah masyarakat negeri Najdin dah jadi gelak semula. Gelak semula. Masyarakat hancur lebur. Hancur dan hancur. Dia lahir masa tu lah. Dia ni, hanalai dia umur 10 tahun, ingat Quran 30 juz dah. Jadi tahfiz Quran umur 10 tahun. Hai orang duk menetai Wahabi, mu ingat Quran apa juz umur 10 tahun. Dan umur 20 pergi haji. Umur 20 pergi haji Mekah. Di samping tu dia cari tok guru nak mengaji. Orang gila pasal ngaji. Pergi ke Madinah, mengaji di Madinah. Umur 21 lebih kurang, 22 lebih kurang, kelak mengajar orang di negeri dia. Mengajar tak lama hambat demo. Pasal mengajar susah ni hambat demo lah. Orang derah kau ni belakang, air rum. Ya pasal mudik seorang kerek. Hambat demo. Dan siapa nak bawa sunnah Nabi kena mudik dengan masyarakat yang tak betul, Kalau mu tak saya mudik, mu tak sah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dok dia dekat tubuh, tidur, bangun,
kerja, aku malah berdoli hal lain. Tu tubik sama dah keluar daripada umat Nabi Muhammad sini. Wahai umat Islam, wahai saudara jemaah yang dirahmati sekalian. Muhammad bin Abdul Wahab. Tak ada apa dia Muhammad yang pergi ke negeri lain. Pergi negeri lain, Muhammad dia mau pula. Tapi sini teruk. Siapa kena jijak, siapa kena tibuk, siapa kena godeh. Sini mana ni? Basrah. Basrah ada oleh Iraq sekarang. Basrah Kufah. Kita ngaji nahang zaman dulu tahulah. Ulama Basrah dengan Kufah ni khilaf sama. Hanahau. Jadi wahai saudara jemaah, di sinilah tempat dia kena jijak demo, tempat dia kena godeh demo. Orang ambil githak di padang pasir. Sana bunuh orang mudah, tak tengah padang pasir, mati. Tapi dengan takdir Allah, ada orang gemala uta ambil, gemala hema ambil dia bawa balik ke kampung, dia boleh hidup semula. Maka dari situlah dia pergi tempat nari ayah dia, Hurai Malak. Ada orang baca Harim Lak ada. Hurai Malak. Ayah dia gedebek. Dia pergi di tempat ayah dia ni lah. Dia boleh berdakwah pula, boleh mengaji dan boleh berdakwah. Di sini dia boleh berdakwah cara bebas sikit. Tapi suatu hari ayah dia meninggal dunia, ayah dia mati. Di sinilah hamak demo pula. Hamak pula, hamak satu buat kerangka nak bunuh dah. Dia pun terpaksa kena kelik kepada negeri tempat dia beranak semula, Uyainah. Kelik di sana, tuai raja negeri lah kecil Amir Osman. Amir Osman, win nikah dengan anak dia. Nak win kukuh sikit. Kita orang dakwah ni, kalau boleh nikah dengan anak Tok Kemeni, nikah dengan anak Nayuk, tu sedap. Kerana kita boleh dakwah dengan bebas. Tamning tak boleh cari, tak boleh bubuk. Tapi kalau ada, ambil. Nabi SAW, orang nak wui tamning, nak wui duit, nak wui kaya, tapi suruh memberi dakwah, tak sah. Tapi dengan tidak sengaja, Rasulullah nyana di Siti Khadijah kaya. Dan nyana di Abu Talib gedebel dalam Mekah. Dakwah sedap. Wahai umat Islam, wahai orang beriman sekalian, hai sidang jemaah sekalian, ini hikmat di sebaliknya dalam kita alam dalam kita berdakwah. Seterusnya, tak senang juga duk di tok tua jadi puas cawak dah. Tak senang juga. Nya kena ku di pusat. Di KJM sah kena ku. Mung nak duk ke, mung nak hamba anak mung tu baik luar. Mung nak hamba natu mung tu baik luar. Aku tak widuk dah. Kerana kemungkinan besar pon peraya ada masuk bulan-bulan, ada masuk tahun-tahun tu kurang. Macam kita sekarang, bila ngaji sunnah, ngaji Quran, ngaji hadis, tunggu kubur tak boleh, buat makan 7 hari tak boleh, kosong perut. Kosong, lapar kau kena mempertahankan. Kita kena pongkan sud-sud, kit. Dia orang kapal bahaya belakang lagu ningsat. Orang mati tak kena makan apa. Memperjuangkan periuk nasi. Wahai umat Islam, sedang jemaah yang dikasihi sekalian. Muhammad Abdul Wahab, hak demo nak gelar Wahabi. Sekarang kita jangan jawab kata tak tahu dah. Ni demo kata Wahabi itu, gapo tak tahu. Masyarakat kita sekarang, Wahabi ni serupa dengan kita wi kertas putih kepada budak, wi kalai seputar, wi kertas putih kepada budak pohok 10 orang. Pas suruh dia lukis gambar tu. Dia berkata, kita tengok. Hak ni hatu pasal lidah jelai. Hak ni hatu perut bucik. Hak ni hatu gambar korok. Hak ni hatu tato. Mana hatu sungguhnya? Tak tahu.
Tengok orang semaya tak sapu muka, Wahabi. Nabi sapu kedai muka. Tengok orang mati tak buat makan 47 hari, ni Wahabi. Nabi buat ke tak? Tengok orang semaya tak ada baca kunung, ni Wahabi ni. Hai dak tu, Hambali tak baca kunung, masuk neraka kena dia mazhab Hambali. Muslimin yang dirahmati sekalian, 10 keping kita budak lukis gambar tu tak supa sahabat. Sedemikian itulah fitnah racun kelimah Al-Wahabi, tak tahulah mana hak sungguh Wahabi. Pasal itu hari ni kita kena nak oyak ke demo kata satu, kita jangan duk bela Muhammad Abdul Wahab. Kerana Muhammad Abdul Wahab orang alain tamada. Dia bukan mazhab. Muhammad Abdul Wahab dengan Imam Syafi'i mati. Muhammad Abdul Wahab hak demo duk gelar Wahabi. Imam Syafi'i mati 911 tahun. Baru Muhammad Abdul Wahab beranak. Tak kena sekali ni mazhab Wahabi. Tu bodoh pah patak tanah tu. Tak tahu sejarah. Tahun 80 Abu Hanifah Hanafi, mazhab pertama. Yang kedua Malik, anak murid pada Hanafi. Yang ketiga Syafi'i, anak murid kepada Imam Malik. Yang keempat Hambali, anak murid kepada Imam Syafi'i. Demo ni Ahmad Ibn Hanbal mati 241 Hijrah. Cop sin. Run mazhab 241 habis run. Muhammad Abdul Wahab 911 tahun baru beranak. Nak jadi mazhab kau mana? Tak reti jangan kata orang. Bukan tak reti seorang, hidup royak kau orang lain tak reti juga. Wahai ibu bapa, padai dah kita ni. Penting sekali kita tak nak bela Muhammad Abdul Wahab dan kita tak sanggup kata kita orang Wahabi. Macam siapa kata orang itu berdosa. Dan kalau dia berkata niat nak mengkeji-keji Al-Wahhab nama Allah Ta'ala. Beringat sikit. Wahai tok-tok sekalian, khabar molek. Khabar kata, dia buat sedap mulut sangat. Lah ni jadi balah pusing. Haba mulut, balah mulut. Ba Ramadan, balah. Dengan awak buka puasa dengan awak tamah. Hak ni buka puasa dengan lauk ayah. Balah. Kalah pusing. Biar surah, balah surah. Allah orang taning ni apa jadi gitu? Ni ke kita? Katok bok tu. Islam ni hajar ke? Mungkelek cari Allah dan Rasul. Jangan kelek cari puak. Farudduhu ilallahi war Rasul. Tak kerti kena ayat tu. Kita erak baris bonhau lagi pandai. Farudduhu ilallahi war Rasul. Kelek kepada Allah dan Rasul. Jangan dah kelek aku buat ni. Nampak boleh buat molok ke? Boleh nganyi ke puak hak tak buat molok. Puak hak tak buat molok, aku rasa kena. Boleh nganyi ke puak hak nak buat molok. Gapo kita balas pusing ni? Wahai saudara jemaah yang dirahmati sekalian. Muhammad Abdul Wahab, dia matinya tahun 1000, dia beranak 1115 tahun beranak. Mati 1204. Dengan molek tanah molek. Beranak 1115. Tahun Islam ni tahun hijrah. Mati 1204. 1204 ni. Baru 200 tahun lebih-lebih. Orang sekurang dengan Syekh Daud Patani duduk di Mekah zaman Alamah Syekh Daud. Kuburnya di Taif sekarang. Alhamdulillah. Muhammad Abdul Wahab salah. Ya memang salah. Kerana dia bukan Nabi. Dia berdosa. Kalau ada fitnah kata dia bunuh orang, padahal dengan dia orang biasa. Kita tak ada kena nak bela dia. Cuma fitnah Wahabi adalah tertani dalam otak kepala masyarakat orang Melayu kita, jadi fitnah perbalah besar. Sekarang kalau nak panggil kepada Al-Wahabi, Wahabi, pandai nah tu nama Tuhan.
Panggil niat nak pelaga, panggil niat membenci-benci, itu adalah nama Allah Al-Wahhab. Berdosalah kamu. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai ringkas, Satu, mazhab habis 241 habis. Yang kedua, makhluk mula-mula timur 362 Hijrah. Mula-mula timur ni kerajaan Syiah Fatimiyah buat di Mesir. Syiah nah, bukan Sunni dah, orang buat makhluk mula-mula dalam dunia. Siapa nak buat tiru Syiah. Yang ketiga, makhluk hak lepas pada tunya timur pada 523 Hijrah yang dibuat oleh Raja Al-Muzaffar di negeri Irbil. Irbil ni tahun hak Iraq duk dalam kawasan Chauket, hak duk belawai ISIS sekarang. Yang ketiga, surat berzanji yang kita duk baca tu timur bila? Timur, orang dia nama Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji itu nama kampung Abu Ja'far. Asal dia orang Barzan. Nah, pada masa yang hari ni dia duduk di Mesir. Dia ni beranak 1250, mati 1317. 120 tahun lebih ya baru. Hak kita duk baca. Yang ketiga, yang keempat, sifat 20 hak kita duk ngaji kampung dan pondok, dan saya juga ngaji tu. Nah, sekarang pun banyak lagi orang duk ngaji, dan ngaji tak salah. Mari bila Abu Hasan Al-Asy'ari 260 Hijrah, dia mati 322 Hijrah. Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia ngaji nak kenal Tuhan, kena pakai hukum akal, ilmu akal, ilmu kalam. Tapi dia ni, bahawa dia ngaji siapa 40 tahun, siapa umur siapa tahun 300 Hijrah, dia kep tua. Orang tak jumpa, tak boleh tengok dia 2 minggu 15 hari. Masa 15 hari, setelah tu dia baru depan Jumaat, hari Jumaat sudah semaya, dia kata, "Hei, apa ni anak muridku semua?" Kecek bahasa kampung lah. "Sekarang aku dah tinggal ilmu nak kenal Tuhan, pasal fikir dengan otak ni. Kalau gitu, kalau gini, aku buat dah dalam hidupku, supaya dengan aku cabut baju ni, baju geslah ni, cabut tok. Sekarang aku kembali kepada nak kenal Tuhan, kenal cara salaf, cara Allah ajar, cara Rasul ajar, cara sahabat kenal." Ini sifat 20. Ringkah ni ringkah. Jadi kepada muslimin yang dirahmati sekalian, Islam tibyanul likulli syai'.
Royak berlaku dalam Quran dia, walau sehalus pun royak. Nabi ajar siapa doa nak makan nasi, Nabi ajar. Doa nak masuk jamban, Nabi ajar. Doa nak tidur dengan bini, Nabi ajar. Ada doa berlaku. Apa kalau samkan sungguh, kena tohar kena guna hukum akal, Nabi tak ajar. 13 tahun Mekah hajar tentang akidah. Apa kalau samkan sungguh, nak kena tohar kalau kena fikir dengan otak, nak nampak dengan otak dulu, boleh Nabi tak ajar. Tamaira. Ni logik di segi fikiran. Muslimin sedang jemaat yang dirahmati sekalian. Muhammad Abdul Wahab beranak 1115, mati 1200. 1115 mati 1200. Ini sebagai ringkas. Alhamdulillah, muslim muslimat, terbuka dada kita, terbuka otak kita, pakak bawa ni sebagai ilmu, kelik bagi tahu kepada segenap kampung hakikat sebenar Al-Wahabi. Kita tak kena gano. Kita tak kena gano. Kalau dia salah, memang dia bersalah dan dia berdosa dan sepatut dia kena masuk neraka kalau dia bersalah. Kerana dia bukan Nabi, bukan Rasul. Tak kena kita dah ambil menu Al-Wahabi sebagai racun kepada masyarakat. Tak perlu sekarang. Wahai umat Islam, khabar dan kita sedar, semoga khutbah di hari ini ada manfaat kita bersama, dan insya-Allah banyak-banyak kita baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Taala dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucap selamat kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, bukalah dada umat-umat kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah, supaya mereka dapat terima kebenaran ya Allah, bukan nak cari menang. Terimalah benar ya Allah. Ya Allah, bukakanlah dada-dada puak kami ya Allah, supaya dapat terima benar-benar ya Allah, dan dapat tolak benda yang tak benar ya Allah. Ya Allah, bagi semua ahli jemaah di Masjid Talak Mai hari ini ya Allah, kamu dibukalah pintu-pintu hidayat supaya mereka benar-benar memahami tentang hakikat kebenaran dan juga tolak benar-benar daripada hidupnya apa yang jadi kebatilan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.